أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedar tak sedar tuan-tuan puan-puan, lagi beberapa hari kita nak sambut apa? Tak, lagi tak? Sambut apa? Maulidur Rasul. Sedar tak sedar kita dah beralih tahun. Ma'al hijrah dah lepas. Lagi berapa hari kita nak sambut Maulidur Rasul. Jadi tajuk kita malam ni insya-Allah Rasulullah. Agak-agak tajuk kita apa ni? Mengenai Rasulullah lah, tapi tajuk kita lebih spesifik apa? Lebih detail sikit, kita nak cerita tentang Rasulullah ni rahmatan lil alamin. Kita selalu dengar rahmatan lil alamin, rahmat kepada sekalian alam. Tetapi yang selalu kita dengar akhlak Rasulullah mulia, baginda ni yang terpuji sifatnya dan sebagainya. Tapi sebenarnya rahmatan lil alamin ini dia membawa satu maksud yang sangat luas. Dia sangat luas. Tetapi jarang difokuskan, jarang diceritakan. Kerana apa? Kerana jarang ada orang yang mengkaji lebih luas apa yang terkandung di sebalik rahmatan lil alamin itu tadi. Orang cakap Islam ni apa? Sekadar sembang cakap-cakap antara dinding ke dinding masjid sahaja. Tak. Islam dia bukan sekadar sembang cakap-cakap yang berada daripada dinding ke dinding masjid. Bukan sekadar solat, bukan sekadar zakat, bukan sekadar puasa. Tapi Islam ni adalah cara hidup. Sebab tu kalau kita tengok orang putih kata apa? Islam ni the way of life, cara hidup. Cara hidup yang macam mana? Adakah sekadar kita kena buat baik semata-mata? Tidak juga. Banyak lagi perkara. Adakah sekadar kita ikut cara makan, cara duduk, cara tidur, cara sembahyang, cara puasa, cara zakat, itu sahaja ke? Tidak. Jawabnya, kerana apa? Rasulullah, apa yang Rasulullah ajar dan Rasulullah tunjuk tidak terhenti setakat itu sahaja, bahkan lebih luas. Mungkin zaman dulu kajiannya kurang. Kita sangat-sangat susah untuk mendapatkan sumber bacaan yang luas dulu. Tapi sekarang dengan ada teknologi, pembacaan ulama-ulama, orang-orang hebat yang ada dekat Malaysia ni, para ahli akademik kita mengkaji lebih luas. Kadang-kadang orang cakap diorang ni dekat universiti buat apa? Sekadar mengajar je ke? Tak. Engkau ni belajar agama tinggi-tinggi dekat universiti buat apa? Sekadar ambil sijil je? Tak. Tapi di universiti kita mengkaji apa ilmu baru yang belum diterokai, apa lompang yang belum dikaji. Jadi maka lahirlah banyak ilmu-ilmu baru yang terhasil daripada lompang-lompang tadi, ataupun lompong. Lompang ni kita bila buat satu kajian, kita kaji tentang solat, rupa-rupanya ada lagi tentang solat yang kita baru jumpa. Itu contoh. Sama juga tentang rahmatan lil alamin. Ramai orang ingat sekadar akhlak, sekadar cara dia melayan manusia dan sebagainya. Tapi sebenarnya dia lebih daripada itu. Dan insya-Allah saya akan berkongsi sedikit sebanyak dan membawa tuan-tuan puan-puan kepada skop yang lebih luas.
Mari kita sama-sama hayati dan cuba faham. Rasulullah SAW ni, kalau kita tengok, banyak orang yang menulis tentang Rasulullah, tapi saya tak nak cerita yang banyak-banyak tu, sebab terlampau ramai. Saya nak cerita satu orang tokoh yang cerita tentang Rasulullah, dan tokoh ni saya rasa tuan-tuan pernah dengar. Nama dia siapa tokoh ni? Nama tokoh ni adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun. Siapa Ibnu Khaldun? Siapa dia Ibnu Khaldun? Dia adalah pakar sosiologi, ahli sosiologi Islam yang hidup zaman era kegemilangan Islam. Apa maksud pakar sosiologi? Maksudnya dia hidup zaman era kegemilangan Islam tu, dia pusing satu dunia dan dia mengkaji tentang kehidupan manusia, mengkaji tentang okey, bangsa ni kebiasaannya macam mana, budayanya macam mana, kepercayaannya macam mana, setiap orang cara hidupnya macam mana, berbeza. Jadi Ibnu Khaldun ni dia pun pusing, satu dunia dia pusing. Dia mengkaji tentang kehidupan manusia. Itulah yang kita panggil sosiologi. Kehidupan kita di Malaysia tak sama dengan kehidupan orang-orang yang berada di Amerika. Kehidupan orang yang ada di Amerika tak sama dengan kehidupan orang yang ada di Afrika. Dan orang yang ada di Afrika kehidupannya tak sama dengan orang yang ada di Turki dan sebagainya. Dan sebab itu Ibnu Khaldun ini berpusing, dia mengkaji. Kemudian dia buat kitab yang sangat banyak. Antara kitab yang famous, Muqaddimah. Nama kitab itu Al-Muqaddimah. Dan sekarang dah translation ke bahasa Melayu. Alhamdulillah. Kalau tuan-tuan pergi pesta buku dah boleh beli translation bahasa Melayu. Cuma larang tak larang nak baca je. Muka surat 600 lebih. 600 muka surat lebih kurang. Larang tak larang nak baca je lah. Itu berat tak berat tu kau letak dalam beg jalan bongkok apa, sengit ke belakang. Satu buku 600 muka surat lebih kurang. Muqaddimah ni cerita tentang apa? Cerita tentang peradaban manusia, cerita tentang macam mana manusia hidup dan sebagainya. Boleh beli, boleh baca. Okey. Antaranya dia cerita tentang Nabi Muhammad. Dia letak nombor 1 ni, Nabi Muhammad Rasulullah SAW ni, dia adalah pakar penyatuan ummah, pakar penyatuan masyarakat. Dia letak nombor 1, Nabi Muhammad ni, dia bukan orang biasa-biasa, tak. Walaupun orang kata dia tak reti membaca, memang kebanyakan orang Arab zaman tu tak reti membaca pun. Sebab apa? Orang Arab zaman itu tidak reti membaca kerana mereka bergantung kepada kelebihan yang Allah bagi kepada mereka. Apa dia kelebihan yang Allah bagi kepada orang Arab adalah ingatan yang sangat kuat. Disebabkan itu orang Arab kebanyakannya tak reti membaca, kerana mereka apabila menyampaikan ilmu dari mulut ke mulut, mulut ke telinga, telinga masuk otak, proses, simpan, kekal. Dia bukan macam orang yang bukan orang Arab. Orang yang bukan orang Arab cakap mulut ke mulut, cakap pagi petang lupa dah. Itu untung petang lupa. Kadang-kadang baru cakap 5 minit, lepas tu lupa dah. Itu baru cakap. Kadang-kadang kalau ibu-ibu buat cok air, dah anak merengek, pergi ke anak, settle anak cari, mana cawan aku letak ni, betul tak? Tak payah tipu, saya pun sama. Kan kadang-kadang malam kan, balik ceramah, isteri dah tidur. Balik-balik kadang-kadang pintu berbunyi, anak bangun. Tengah buat air Milo, apa air coklat ke, teh ke, kopi ke, anak bangun dah, buatkan susu anak, tepuk-tepuk tidur. Lepas tu dah tepuk-tepuk anak, kita pun duduk baring. Tadi aku buat apa ya? Macam kurang lah. Cari. Oh, teh yang tadi itu panas pun dah sejuk dah, baru jumpa cawan yang kita nak bancur teh tadi. Itulah pelupanya kita. Tak macam orang Arab. Kelebihan yang Allah bagi dekat orang Arab, kalau cakap ini hari
20 tahun akan datang pun mungkin dia ingat lagi. Itu kelebihannya Allah bagi kepada orang Arab. Sebab tu orang Arab sampai sekarang pun kalau kita tanya, mereka kebanyakannya hafal Quran daripada kecil. Sampai sekarang kalau pergi tanah Arab, mereka tak gelar orang yang hafal Quran Al-Hafiz. Sebab kebanyakan mereka hafal Quran. Tak macam kita. Kalau kita pergi Mekah, kita bawa nama Akmal Al-Hafiz, orang Arab cium tangan. Kenapa? Sebab gelaran Al-Hafiz adalah untuk orang yang menghafal Al-Quran dan juga menghafaz hadis lebih daripada 50,000 hadis. 50,000 hadis, itu gelaran Al-Hafiz. Sebab tu kalau kita letak nama Akmal Al-Hafiz, pergi Mekah, pergi Morocco, pergi Azhar, orang tengok, Akmal Al-Hafiz, Al-Hafiz. Dia datang cium. Macam itu bunyinya. Pasal apa? Dia ingat Al-Hafiz tu kita ni bawa hadis 50,000 hadis dalam kepala. Sedangkan cuma hafal Quran je. Sebab tu jangan kalau pergi sana tak payah bawa Al-Hafiz tu. Kat Malaysia je cukup. Kat Malaysia budayanya macam tu. Orang hafal Quran kita panggil Al-Hafiz. Tapi di luar tak. Di luar Al-Hafiz tu adalah merujuk kepada orang yang menghafal hadis lebih daripada 50,000 hadis. Kita balik kepada cerita itu tadi. Rasulullah ni dia pakar penyatuan ummah. Tuan-tuan, Rasulullah ni waktu dia dapat perintah solat, dalam Quran kita tak jumpa pun solat berapa kali sehari. Tak ada. Bila subuh tak ada. Bila maghrib tak ada. Bila asar tak ada. Tapi kita jumpa dekat mana? Dekat sunnah, dekat hadis. Bila kita solat subuh, Rasulullah kata, antara gelap dengan terang, sampai kau boleh bezakan yang mana putih dan gelap. Itu dalam hadis. Maksudnya itulah waktu subuh. Gelap yang tak boleh bezakan benang putih dan benang hitam, itu belum masuk subuh. Dia tunggu. Okey, nampak beza benang putih, benang hitam, masuk waktu. Itulah tandanya masuk waktu subuh. Itu cara diorang dulu. Sebab mereka tak ada jam. Zaman tu tak ada 5.45 tenet, tak ada. Zaman tu tak ada. Dia pakai cara macam tu. Lagi satu orang Arab, dia tak tengok matahari, dia tengok bulan. Nak kira hari ni hari apa, dia tengok, ni berapa hari bulan. Bulan sabit halus, 1 hari bulan. Bulan penuh, 15 hari bulan. Itu cara mereka mengira hari. Sebab tu kita kalender Islam, kita punya kalender hijrah bertukar selepas maghrib. Jangan keliru. Tengok kalender hijrah tapi kira lepas pukul 12, salah. Kalender kita hijrah bertukar tarikh lepas maghrib. Hari ni dah lari lagi ni. Nak balik kita punya tuan rumah lagi ke kalender pula. Masalah ni. Okey, cerita solat tadi. Dalam Quran tak ada pun cerita tentang solat ni pukul berapa dan sebagainya. Berapa rakaat dan sebagainya, tapi kita jumpa dalam hadis, dalam sunnah Nabi buat. Tuan-tuan, antara solat dekat rumah dengan solat dekat masjid, mana lagi sedap? Masjid lagi kan? Masjid lagi. Kalau saya lah tanya saya secara peribadi, saya rasa saya suka solat lagi dekat rumah sebab boleh off lampu gelap-gelap, ambil piling solat subuh seorang-seorang. Allahu Akbar. Macam kita solat tahajud, macam kita solat sunat taubat. Feeling dia lain macam kan? Tapi kenapa Rasulullah suruh datang masjid? Waktu itu masjid dia bukan sekadar masjid. Dan Alhamdulillah sekarang ni masjid kita pun dah macam apa yang Nabi buat. Masjid bukan sekadar masjid, tapi masjid adalah masjid tempat pengumpulan masyarakat. Masjid di tempat musyawarah tentang hal-hal masyarakat. Masjid juga tempat pengumpulan apa? Dana untuk apa? Dana untuk masyarakat. Dekat sini ada amil karya tak? Ada kan? Masjid ni ada amil karya tak? Ada amil karya, ada kan? Kalau tak silap saya, setiap masjid dia akan ada amil karya. Amil karya ni maksudnya kalau bulan puasa, orang tak payah nak pergi pencari pejabat agama nak bayar zakat, tak payah. Datang masjid, ada amil yang tolong jagakan kaunter zakat. Amil karya kita panggil. Dan kalau ada asnaf-asnaf yang dekat di kawasan masjid tu, amil karya ni juga yang akan pergi cari, pusing, siasat, interview betul ke ni asnaf. Kalau betul asnaf, amil karya ni juga biasanya yang akan ke pejabat zakat untuk uruskan zakat asnaf ni tadi. Itu antaranya. Dan itu juga yang dibuat zaman Nabi. Nabi suruh datang solat berjemaah dekat masjid. Kenapa? Sebab Nabi nak menyatukan
Muhajirin dan Ansar. Muhajirin ni orang mana? Orang Mekah. Datang selai sepinggang. Apa pun tak ada. Harta semua tinggal dekat Mekah. Jalan hijrah pergi Madinah. Dia nak menyatukan Muhajirin dan Ansar. Muhajirin ni tadi orang Mekah, datang sehelai sepinggang. Ansar ni siapa? Ansar ni orang yang tinggal dekat Madinah. Yang dekat Madinah ni okey tak okey? Tak okey. Ada problem. Aus Khazraj bergaduh. Jadi Rasulullah buat macam mana? Datang masjid, solat sama-sama. Buat masjid sama-sama. Ada masalah masyarakat, sama-sama selesaikan. Meeting sama-sama. Itu yang Rasulullah buat. Selepas Rasulullah sampai hijrah sampai Madinah, dia tukar nama Yathrib. Yathrib ni asalnya nama orang, Yathrib bin Maila ataupun Yathrib bin Yaila. Dia adalah orang yang membuka Yathrib ataupun Madinah. Dan bila Rasulullah pindah ke Madinah, pindah ke Yathrib, Rasulullah tukar Yathrib tu kepada Madinah. Kenapa? Madinah Al-Munawwarah, bandar yang terang benderang, yang bersinar. Sebab Rasulullah nak bawa sekali pemikiran kepada orang yang ada dekat situ, pemikiran orang yang ada tamadun. Jadi dekat situlah mulanya Rasulullah nak menyatukan masyarakat. Lepas Rasulullah buat Madinah, Rasulullah sampai Madinah, tukar nama. Lepas tukar nama, wujudkan piagam Madinah, Sahifah Madinah. Lepas wujudkan piagam Madinah, dia bina kerajaan Islam. Lepas bina kerajaan Islam, dia buat masjid. Lepas buat masjid, dia suruh orang semua datang masjid sembahyang. Dan sembahyang pula, kalau kita tengok Quran, Allah tak suruh pun, tak ada satu pun ayat Quran yang kata solat kena bahasa Arab. Tapi kita tahu daripada mana kita kena solat guna bahasa Arab. Kita tengok Rasulullah buat dekat mana? Dekat hadis, dekat sunnah. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalau Rasulullah tak ajar cara sembahyang macam mana? Jumpa orang Jawa, Allah sang paling gede. Itu kalau Jawa. Kalau pergi Minang, Allah Tuhanan gadang. Itu kalau Minang. Dah kalau tiba-tiba jumpa yang lain, pergi Pahang, Allah Bapa besarnya Tuhan. Jawa pula itu tadi Jawa kasar. Dan kalau Jawa halus, dah lain pula, Gusti Allah nan agung. Tu, bayangkan kalau Rasulullah tak ajar sembahyang guna bahasa Arab, yang mana mula-mula kita kena Allahu Akbar. Solat itu mesti dimulai dengan takbiratul ihram, dan mesti bahasa Arab. Tak nak jadi macam Turki. Turki dulu masa Kamal Atatürk, azan dia tukar bahasa Turki, sembahyang pun ditukar bahasa Turki. Nasib baiklah Kamal Atatürk tu dekat Turki. Kalaulah dia dekat Malaysia, saya pening. Macam saya cakap tadi, kena pergi dekat orang Jawa, dekat belah-belah Johor, belah Kelang, belah Bagan Datuk, Allah sepaling gede. Pergi Pahang, Tuhan Bapa besarnya. Tu kalau Rasulullah tak ajar. Dan kalau Kamal Atatürk tu dekat Malaysia, jadi macam tu lagi gambarnya. Na'udzubillah. Nasib baik dia dekat Turki. Dekat Turki paling-paling pun satu bahasa je, tak pening. Dekat Malaysia pening sikit, bahasa banyak bahasa. Itu belum kan Bugisnya lagi. Minang Negeri Sembilan lain, Minangkabau lain. Kang pergi Kelantan, lain pula bunyinya. Kang Melaka, lain pula bunyinya. Betul tak? Nasib baiklah ni Kamal Atatürk tu tak ada dekat Malaysia, dia ada dekat Turki, dah meninggal dah pun. Itu baru solat, belum yang lain-lain. Solat, datang masjid, solat kena ikut imam, tak boleh laju dari imam, tak boleh lembab dari imam. Maksudnya imam baru rukuk, yang member dah sujud, tak boleh. Dia laju daripada imam, kata imam ni lembab lah, aku dah tak tahan ni nak terkencing. Dia pun sujud dulu. Tak boleh laju daripada imam, tak boleh potong. Dan tak boleh juga terlampau lembab. Imam dah sujud, yang dia baru nak Fatihah, tak boleh. Dia tertinggal 2 rukun atau terlaju 2 rukun, batal. Tak sah dah sembahyang jemaah tu. Dan kalau imam silap, Nabi ajar macam mana? Subhanallah, Subhanallah. Betul tak? Imam salah,
Yang makmum sebagai orang yang ada dekat belakang, macam mana Nabi ajar untuk betulkan pemimpin, orang yang memimpin solat dengan cara yang baik, cara yang halus. Tak boleh rakaat 3 tak boleh. Nak pula imam dah sound trouble, dah tegur subhanallah, tak dengar, dia tengah ajar imam, tak boleh juga. Nak kena macam mana? Subhanallah 3 kali imam tak dengar. Sudah, imam ni tak dengar. Agaknya dia lupa pakai mesin telinga tu kan. Apa reaksi dia? Apa kita kena buat? Mufaraqah. Mufaraqah ni bukannya keluar solat baru, tak. Masih solat yang sama tu, tapi kita niat keluar apa? Keluar jemaah. Maksudnya kita sambung solat kita tu dalam keadaan sendiri, tidak mengikut imam lagi. Itu kalau imam yang salah. Saja-saja boleh tak? Tak boleh. Contoh kita pergi satu masjid. Saya pernah pergi satu masjid dekat Sungai Besar. Orang tua-tua semua yang ada, tak ada satu pun orang muda. Dan masjid tu kebanyakannya orang-orang Jawa, dan saya pun orang Jawa. Saya sampai dia, kalau orang Jawa ni, dia tak boleh baca izazul, dia ijajul jilatil ardu jiljalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Pekatnya imam ni, saya kata. Dalam keadaan yang macam tu, kalau semua yang ada dalam tu tak boleh baca, tak ada masalah, teruskan aja. Tapi apa reaksi saya? Sebab saya boleh baca, takkan saya nak diam? Saya pun cubalah. Subhanallah ni untuk apa? Supaya dia ke belakang, saya boleh ke depan. Nak rupa-rupanya bila saya subhanallah dah ada naik 5 rakaat pula dah. Kacau. Dia kata tak boleh ni. Lah mufaraqah lah. Dia salah faham. Tapi kita nak buat macam mana kan? Kawasan tu memang bila tanya-tanya memang tak ada orang yang boleh baca dengan betul. Tapi kalau mereka sama-sama tak boleh baca, tak boleh nak buat apalah. Maksudnya kita nak kena hantar orang ajar mereka ngaji dengan sebutan yang betul. Okey. Saya sendiri pun orang Jawa, nak mengajar orang yang Jawa ni memang susah. Allahu Akbar kadang-kadang. Pekatnya. Bukan menghina, dia memang macam itu cakapnya. Orang Jawa kan memang pekat kan. Dia memang pekat, dia tak boleh buat apalah. Tapi kita nak kena kawal lah pekatnya tu. Okey, itu baru satu. Bab yang pertama tadi, Ibn Khaldun kata Nabi Muhammad ni dia pakar penyatuan ummah. Yang kedua, Nabi dia bukan setakat pakar penyatuan ummah, tapi dia juga pakar perancangan bandar. Pelik bunyi ni. Perancangan bandar. Nabi bandar apa Nabi rancang? Tuan-tuan, Nabi lah antara orang yang merancang bandar, dan bukan perancang bandar biasa-biasa. Nabi Muhammad adalah antara perancang bandar yang terbaik. Kenapa saya cakap macam tu? Ibn Khaldun juga cakap macam tu. Kalau tuan-tuan dengar, mungkin tuan-tuan akan setuju. Kenapa? Dalam Madinah, semasa Nabi hidup, agak-agak ada berapa masjid? 1 ke? 2 ke? 3 ke? 4 ke? 5 ke? Agak-agak ada berapa masjid dekat Madinah? Tak pernah dengar kan yang ni? Semasa di Madinah, semasa Nabi hidup, Nabi ni bila dia dah buat kerajaan dekat Madinah, dia merancang kehidupan rakyat Madinah ni. Dia bukan sekadar bina kerajaan dan hidup biasa-biasa, tak. Itu yang orang dulu kata, banyak redup antara redup hari nak hujan. Kalau hidup sekadar hidup, apa jadi? Akhirat berciciran. Orang zaman dulu lah dia kata. Maksud Nabi dia hidup bukan sekadar hidup, tak. Dia bukan sekadar bina kerajaan, tak. Tapi dia membina kehidupan masyarakat yang baru dekat Madinah tu. Sebab tu letak nama pun Madinah. Selepas dia membina kerajaan Madinah, dia membina semula kota Madinah tu dengan membahagikan kota Madinah kepada 9 qita'. Qita', qaf, ta, alif, ain. Qita'.
Apa kitab? Kalau bahasa orang Melayu kita section atau prison. Kalau pergi Shah Alam kan ada section 1, section 2, section 3, section 4. Kalau pergi Putrajaya, prison 1, prison 2, prison 3, prison 4. Itulah kita panggil kitab. Zaman Nabi ada dah prison-prison tu. Bukan baru ni ada kat Putrajaya. Bukan baru ni aja ada dekat Shah Alam. Tak ada. Zaman Nabi ada dah kitab tu. Nabi buat kitab. Nabi bahagikan Madinah kepada 9 kitab. Ada 9 kitab, ada 9 section ataupun prison. Prison tadi tu. Dan setiap satu prison tu, setiap satu section tu wajib ada satu masjid. Jadi kalau ada 9 section, 9 prison, maksudnya ada berapa masjid zaman Nabi? Ada 9. Ada 9. Tuan-tuan kalau tak percaya balik, cubalah Google. Jangan Google sekadar Google, cari kalau boleh tanya, kalau boleh tanya budak-budak yang masuk universiti. Kalau ada anak-anak yang masuk universiti tu, suruh dia cari kertas-kertas kajian yang mana kebanyakannya memang antara yang banyak publish lah UKM, apa lagi? Tentang sosiologi ni yang banyak sekali UKM, UATM. 3 ni antara universiti yang banyak mempublish ataupun meriliskan. Mereka buat kajian dan mereka publish artikel tu untuk dibaca. Walaupun kadang-kadang artikel ni ada yang boleh baca, ada yang tak boleh baca. Kadang-kadang nak baca kena bayar. Sebab kos untuk publish satu kajian tu, dia ikut jurnal yang dia post lah. Macam saya nak post satu jurnal, kos untuk saya post tu kadang-kadang ada yang sampai 3,000, ada yang sampai 1,500 nak kena bayar. Supaya apa? Supaya saya bayar tu bukan sebab saya nak masukkan kajian dalam tu. Tak. Saya bayar ni sebagai apa kita panggil processing fees. Sebab bila kita hantar kajian tu, akan ada orang yang mengkaji semula kajian kita. Dia bukan senang-senang kita kaji nak post lulus, tak. Kita kaji, kita tulis, kita post. Mereka akan kaji semula dan makan masa, kadang-kadang setahun, kadang-kadang 2 tahun. Itu yang sampai 2,000, 3,000 bayarannya untuk post satu artikel ataupun satu hasil kajian. Dan kalau nak tahu, kajian tu bukannya muka surat pendek-pendek, muka surat beratus-ratus. Satu kajian, nak selesai satu kajian, kadang-kadang 100 lebih muka surat. Itu sikit lah tu minimum 100 lebih muka surat. Kadang-kadang sampai 500, 400 pun ada. Ni duk type nak cerita kajian kita ni betul tak betul, sumber dari mana, siapa yang kata, ada support tak ada support. Banyak prosesnya, mahal. Sebab tu kadang-kadang kajian kalau kita nak buka dekat laman web tu, kita kena bayar. Kalau rasa-rasa tak nak bayar dan tak ada keperluan, tak payah. Cari je kajian-kajian yang free, tuan-tuan baca. Untuk apa? Update pengetahuan Macam ni, kalau kita tak baca kajian-kajian terkini, saya pun tak tahu Nabi ni rupa-rupanya town planner. Saya pun tak tahu Nabi ni rupa-rupanya dia bukan sekadar town planner, tapi the best town planner in the world. Dia orang yang pertama membina kitab ataupun section tadi. Dan bukan kitab saja yang dia bina. Setiap kitab tadi saya kata ada masjid. Setiap masjid mesti ada kubur. Kadang-kadang kita ni itulah masalah. Buat masjid okey dah, habis tanah yang lain buat rumah, buat mall, buat rumah, buat mall. Dah lupa, hidup lupa tentang mati. Dah kubur tak ada. Dah berkebur pula kubur. Zaman Nabi tak ada masjid, mesti ada kubur dekat dengan masjid tu. Betul. Lepas tu pula apa yang dia buat, dia bukan setakat adakan kitab, dia bukan setakat membina masjid, tapi Nabi ni dia punya pandangan jauh ke depan, tuan-tuan. Setiap kitab ni dia ada kita panggil fina. Apa kita panggil fina? Fina ni tempat main, yard. Kita panggil yard ataupun lapangan. Lapangan ni tempat budak main. Ada gelongso, ada padang, ada buayan,
Habis kalau tak ada fina, habis dia main game je lah. Zaman tu tak adalah game je pun. Zaman Nabi tak adalah game, tak adalah Mobile Legend ke, apa main tembak-tembak ke, tak adalah. Zaman Nabi lain lah permainan dia. Tapi tengoklah apa yang jadi sekarang, budak-budak sibuk dengan main game, tak sama dengan kita dulu. Kita dulu zaman kecil-kecil main congkak, main ceper, main batu seremban dan sebagainya. Dah besar sikit main galah panjang, main balik selipar. Dah besar sikit hardcore main meriam bulu. Kan kita ada kan kenangan-kenangan tu? Ada kan kenangan tu kan? Betul tak? Ada tak? Zaman Haji main apa? Haji baju putih. Haji main apa zaman tu? Tak main? Main kan? Kita main kahwin-kahwin mesti ada kan? Ada. Main kahwin-kahwin, main cikgu-cikgu. Itu tak boleh tipu. Saya pun lalu juga yang tu. Main masak-masak, ambil daun keduk, down. Makan. Zaman tu kan. Lepas tu jahat sikit, ambil kayu, potong, buat pistol. Dah pakai biji cherry. Kalau jahat sikit pakai biji apa? Biji buah pinang tu keras sikit kan. Tak kena, aduh, berbekas bulan. Zaman kita kecil-kecil dulu. Zaman sekarang tak ada. Duduk rumah main game. Oi, buat apa? Main game. Oh, ingat kau yang pergi perang. Rupanya orang dalam tu yang berperang. Pasal apa? Pasal tempat main pun tak ada. Satu lagi, teknologi ni memang dia melalaikan lah, dia memanggil-manggil. Tapi zaman Nabi tak, dia bina Fina. Fina ni tempat main untuk budak-budak. Dia main lah lari ke apa ke, tarik apa kita panggil tarik yang budak duduk dekat pelepah tu, kita tarik. Pelepah tu kita panggil apa? Upih, betul. Pelepah upih tu. Yang duduk orang depan tarik. Lalas sekali tengok upih pun dah hilang, seluar pula lubang. Balik kena marah. Aduh, zaman dulu nostalgia betul. Main upih tu. Zaman Nabi dah ada Fina dah. Dia betul saya cakap, dia bukan orang biasa-biasa. Dia fikir, Nabi ni punya fikir, dia fikir beribu tahun ke depan. Lepas tu pula, dia bukan sekadar ada Fina, dia ada apa lagi? Tadi kita dah, masjid dah, kubur dah, Fina dah, lagi apa lagi? Satu lagi kita panggil Qina. Qina ni kita panggil dia RNR. RNR. Zaman Nabi ada RNR dah. Jangan ingat kita ada RNR dekat Plus. Ada RNR kan. Nak balik kampung, macam isteri saya orang Kedah. Kalau raya saya pening kepala. Aduh, nak balik Kedah. Nak drive 12 jam, 14 jam kadang-kadang kalau raya kan. Sehingga RNR pun penuh. Itu masalah. Dah lah jalan jam, mata dah gantung sehingga RNR penuh. Aduh, kacau. Lala buat apa? Mati enjin, buka pintu, tidur kejap. Anak kecil waktu tu lah, anak saya yang sulung kecil lagi, dah tuan-tuan keluar ikut pintu. Sudah gelabah semua bangun. Anak terkeluar. Dah tak pasal-pasal. Dekat RNR bangun, ambil anak masuk dalam kereta, tutup pintu. Tutup pintu satu masalah pula, panas. Tapi nak buat macam mana? RNR penuh, nak balik Kedah. Itu kita cerita. Zaman Nabi pun dah ada Qina. Qina ni RNR. Dah ada dah. Zaman Nabi ada Qina RNR. Cuma RNR Nabi tak adalah sama macam kita. RNR macam dekat Tapah tu, meriah. Tak adalah apa, kalau kita pergi Tapah, RNR Tapah tu ada satu kedai nama Pak Tam. Kalau siapa-siapa pergi belah utara tu mungkin dia tahulah. Ada satu kedai nama Pak Tam. RNR zaman Nabi tak adalah macam tu cantiknya. Tapi adalah dia punya kelengkapan tu adalah kat situ. Tandasnya, kedainya, tempat beli airnya, tempat unta rehat, tempat unta makan. Kita lain. Kereta penat isi petrol. Zaman Nabi lain, unta penat isi air, isi rumput. Sebab tu dia kena berhenti dekat Qina, bagi unta duduk makan rumput. Kalau rumput campur air tu ibarat ron 100 lah tu. Kalau kita lain, ron 100 kita kena bayar ting-ting.
Kadang-kadang kalau lambat sikit angkat, dia bunyi dia suruh kita angkat nozzle tu kan, suruh letak balik. Itu kinak zaman kita. Kinak zaman Nabi, dia tempat unta rehat. Kalau tempat kuda rehat. Tempat keldai rehat. Ada juga tempat dia macam rumah singgah. Rumah singgah ni biasanya dia lepas dia tinggalkan barang, lepas tinggalkan unta, dia akan ada rumah singgah. Biasanya zaman tu dia akan tinggal 1 atau 2 malam, kemudian dia akan sambung perjalanan pergi ke mana-mana lah. Kadang-kadang orang ke Syam dan sebagainya. InsyaAllah kita sambung selepas azan. Allahu Akbar.
InsyaAllah kita akan sambung sikit lagi tuan-tuan. Kita sambung sikit lagi. Tadi tu saya kata last sekali zaman Nabi pun dah ada qina, iaitu RNR. Walaupun RNR-nya tak sama dengan apa yang kita ada sekarang, tapi itulah yang ada, mampu pada zaman tu. Kalau mereka ada charge elektrik kereta pun tak guna. Zaman tu tak ada Tesla, unta tak pakai charge elektrik. Macam saya kata tadi, RON 100 dia makan rumput dengan air, tak sama macam kita. Kalau mereka ada petroleum sekalipun, tak ada yang ada guna diisi. Orang yang ada zaman tu makan roti, kenderaannya makan air dengan rumput itu saja. Dan sebagainya. Kalau sakit perut cerit-cerit pun ada dekat qina ni tadi. Ubat ceketek on lah apa dan sebagainya, ubat picit lah, macam-macam ada. Walaupun zaman tu tak ada teknologi, itulah yang ada sekadar mampunya. Tapi kita kena bersyukur. Sebab apa? Itulah pelopornya. Kebanyakan apa yang ada zaman sekarang ni tuan-tuan, sudah ada dan dicipta, direka pada awalnya oleh orang Islam, tapi di-upgrade dan dimajukan oleh orang bukan Islam. Itu sayangnya. Okey, kadang-kadang kita pun tak terfikir siapalah orang yang bijaksana sangat buat RNR. Sekarang kita dah tahu dah siapa orang yang bijaksana buat RNR ni. Siapa? Nabi kita lah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama buat RNR, itu qina ni tadi. Ibn Khaldun ni yang pertama sekali dia kata Nabi ini pakar penyatuan ummah. Dan yang kedua, Nabi adalah the best town planner in the world. Lepas tu dia kata apa dia? Syarat untuk mengiktiraf sesuatu bandar menjadi bandar, semuanya apa yang dikatakan tu Nabi buat. Antara yang pertamanya, bandar ni dia mesti ada orang yang ramai dan pelbagai lapisan masyarakat. Dekat Mekah dia cuma ada 3 keturunan Arab, iaitu Bani Hashim, Bani Makhzum dan Bani Kinanah. 3 sahaja. Sebab tu Nabi dekat Mekah payah. Yang pusing-pusing semua saudara mara sendiri je. Pusing-pusing dekat Mekah saudara mara sendiri. Tapi dekat Madinah lain. Dekat Madinah dikatakan ada 7 suku, ada 7 jenis bangsa yang ada dekat Madinah. Berbanding dekat Mekah 3 suku, 3 pula saudara mara. Atas sekali sama serumpun daripada atuk yang sama. Berbeza pula dekat Madinah, kita panggil, kalau kita buka orang putih panggil the skulls of Arab. Kenapa dia panggil skulls of Arab? Segala jenis tengkorak orang Arab, segala jenis kepala keturunan orang Arab ada dekat Madinah. Dikatakan minimum ada 7 bangsa, dan ada yang kata lebih, ada yang kata 10, ada yang kata 12, dan ada yang kata lebih daripada itu. Jadi itu yang Nabi buat. Bila dia tengok ada ramai orang, apa pertama, lepas tu dia membina pertempatan. Dia bina penempatan masyarakat, dia bina pekan-pekan, dia bina rumah-rumah. Dan apa yang hebat, apa yang seronoknya Nabi ni, Rasulullah ni, bila dia bina rumah-rumah ni dekat dengan kawasan masjid. Maksudnya masjid, kubur, sekeliling masjid adalah rumah. Sebab apa? Masjid tu tadi saya kata tempat pentadbiran, tempat apa kemasyarakatan dan sebagainya. Kira apa-apa masalah datang je lah kat masjid. Itu dia. Belakang-belakang sikit pasar. Belakang-belakang sikit pengkalan tentera. Belakang-belakang sikit tempat proses hasil negeri. Dia tak sama macam kita sekarang. Jalan-jalan kedai runcit, jalan-jalan mall, jalan-jalan kilang, jalan-jalan rumah, jalan-jalan kubur, jalan-jalan jalan mati. Dia tak macam tu. Nabi dia buat Madinah, membangunkan semula Madinah dalam keadaan yang terancang, iaitu masjid berada di tengah-tengah qina. Qina pula apa? Qita. Masjid berada di tengah-tengah qita, dan setiap masjid itu ada kubur, dan di sekeliling masjid adalah penempatan masyarakat.
Dan di sekeliling masjid, di sekeliling tempat penempatan masyarakat itulah adanya pangkalan tentera, adanya pasar-pasar. Itulah dia. Dan Nabi bikin zaman itu apa bisnes yang paling bagus, apa pekerjaan yang paling bagus, antaranya adalah perniagaan. Kalau kita tengok sampai sekarang orang Arab ni suka berniaga. Dan cara mereka berniaga macam mana? Cara mereka berniaga adalah macam kita punya pasar malam. Kalau tuan-tuan tengok orang Arab dia berniaga, dia tak ada pun mall-mall macam kita, kecuali baru-baru ni diorang nak bina mall. Tu lantak lah. Tapi kalau kita tengok sepanjang sejarah orang Arab, tempat mereka berjual beli adalah sama macam pasar malam kita. Kenapa? Sebab itu yang Nabi suruh, jangan la tuhajiru, jangan kau letakkan batu dekat pasar-pasar ni. Supaya apa? Orang selesa nak membeli, angin keluar masuk, orang selesa nak membeli, harga pun murah. Beli ikan dekat pasar malam sekilo RM8, pergi Aeon dan sebagainya dan lain-lain, ikan yang sama sekilo RM12. Mana sama? RM8 pergi RM12, RM4 beza. Itu pasal apa mahal? Oh, nak bayar aircon mahal, servis dan sebagainya, maintenance dan sebagainya. Kos-kos yang mereka perlu tanggung, jadi mereka perlu tambah harga. Berniaga dekat pasar, maintenance-nya apa? Cuma kena jaga kebersihan. Jadi maintenance-nya agak murah, dan harga barang-barang yang ada dekat pasar pun murah. Itu pun Nabi dah fikir dah. Nabi cakap pasar-pasar ni janganlah kau susun batu. Sampai sekarang kalau kita tengok kebanyakan pasar-pasar yang ada, tengok macam mana mereka jual kurma, kotak. Mari beli dan sebagainya. Kecuali bangunan-bangunan yang dekat dengan mall ataupun dekat-dekat dengan hotel lah, tu memang dalam bangunan lah. Cuba pergi keluar daripada kawasan Masjidil Haram tu, tengok macam mana pasar mereka. Cuba tengok pasar mereka. Lain tak sama. Tu saya kata tadi, Nabi ni adalah the best town planner in the world. Bukan saya pun kata, Ibn Khaldun kata, dan saya bersetuju dengan apa yang Ibn Khaldun kata. Dan dia bukan sekadar the best town planner. Nombor 3 apa dia? Nombor 3 adalah dia adalah pakar strategi peperangan. Oh, dia bukan orang biasa-biasa tu kan. Bab perang, Walaupun dia tak belajar taktik-taktik peperangan ataupun taktikal peperangan, tapi Rasulullah adalah pakar strategi peperangan. Zaman Rasulullah pun dah ada banyak dah strategi-strategi peperangan. Al-Kar wal-Far, strategi perang yang macam mana? Al-Kar wal-Far ni, mereka menyerang hendap dan lari. Mereka menyerang hendap, sabotaj dan lari. Itu antara taktiknya. Dan ada lagi banyak, saya kira ada 8 ataupun 9 kaedah. Tapi yang paling menarik, masa perang Badar kita panggil dia strategi Al-Khamis, iaitu 5 bahagian. Yang mana 5 bahagian ni? Yang depan sekali, kalau kita zaman sekarang kita panggil dia apa? Core Armor Diraja. Yang depan ni semua bawa perisai, bawa apa, kita panggil lembing kan, lembing. Ibarat zaman sekarang ni Core Armor Diraja. Yang depan kali kereta kebal. Kereta kebal, ibaratnya lah. Yang kanan boleh kita masuk GGK. Yang kiri pun kita boleh masuk infanteri. Dia yang pertama depan, yang kanan, sayap kiri. Yang belakang kita boleh panggil koordinat. Pasal yang belakang ni doktor, tukang masak, tukang supply senjata. Yang tengah-tengah Al-Qalb, kita panggil yang tengah-tengah tu Al-Qalb, yang mana tempat Rasulullah duduk dan pengawal-pengawal dan panglima-panglima besar berbincang. Tu perang Badar dah ada dah strategi Al-Khamis. Dah ada dah strategi peperangan. Yang depan dengan apa, pelindungnya, perisainya, dengan lembingnya. Yang depan tu pula terbahagi kepada 2 bahagian. Yang depan sekali sebanyak 3-4 lapis semua pakai perisai. Yang belakang pakai panah. Yang sayap kanan, sayap kiri infanteri, askar berkuda dan juga askar pejalan kaki.
Yang belakang ordinance, tukang support, bagi makan, bagi minum, bagi hulu senjata. Yang mana cedera bagi hantar belakang rawat. Yang call, yang tengah-tengah, tukang bagi arahan. Itu 5 bahagian strategi Al-Khamis. Zaman Nabi ada dah strategi tu. Cuma zaman tu tak ada lah kau armor diraja, kau ordinance diraja, kau infantry diraja, kau artillery diraja. Tak ada. Zaman tu tak ada. Tapi itulah perumpamaannya. Jangankan itu, GGK grup Gerak Khas pun ada dah zaman Nabi. VET 69 pun ada dah zaman Nabi. UTK pun ada zaman Nabi. Siapa antaranya? Kalau tuan-tuan pernah dengar Qaqah bin Amru. Qaqah bin Amru ni dia bukan orang biasa-biasa, tuan-tuan. Ada satu perang, Khalid Al-Walid ni orang hebat. Khalid Al-Walid dia berperang, tiba-tiba Khalid Al-Walid hampir kalah. Orang dekat Madinah ni semua dah takut ni. Khalid Al-Walid ni orang hebat, panglima perang antara yang terhebat. Macam mana Khalid Al-Walid boleh nak tewas? Lalu ditanya, siapa berani nak pergi tolong Khalid Al-Walid ni? Qaqah bin Amru ni dia relax je. Dia bangun kata, aku pergi. Dan Qaqah bin Amru ni dia pergi, dia bukan bawa ramai, seorang. Qaqah bin Amru dia pergi seorang je. Lalah Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar kata apa dia? Habislah kalau Qaqah bin Amru ni dah masuk, musuh patah balik, confirm. Dan apa yang berlaku, apa yang Abu Bakar tu cakap betul. Bila Qaqah bin Amru sampai, hantar bantuan dekat Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid tanya, Qaqah, seorang ke? Memang seorang. Tak ada dah cakap Kelantan. Tak ada lah macam tu kan. Dia kata, iyalah seorang lah. Mana lain? Tak ada, aku seorang. Biar betul. Dia pun perang. Khalid Al-Walid pun pelik, macam mana boleh menang sedangkan Qaqah ni seorang je. Bila balik ke Madinah, orang tanya, menang kalah? Menang. Last orang pun pelik, tanya Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, macam mana kau boleh tahu kau hantar kalau Qaqah Amru ni pergi, musuh automatik balik? Abu Bakar cakap apa dia? Qaqah bin Amru ni kekuatan dia ibarat 1000 bala tentera. Sekali dia jerit, tentera yang dah lemah ni, yang dah patah semangat ni, gerak balik. Tentera yang dah hampir dah lemah, yang dah tak ada semangat, dengar suara Qaqah bin Amru, elok balik, tegak, sambung balik perang. Itu antara kelebihan Qaqah bin Amru. Itu baru suara dia, belum lagi kehebatan Qaqah bin Amru. Pedang dia bukan setakat seorang boleh angkat. Ada yang kata 3 orang nak angkat pedang dia tu. Betapa berat pedang Qaqah bin Amru tu, kena ada 3 orang. Orang kita lah 3 orang macam kita ni nak angkat satu pedang Qaqah bin Amru. Ada pendapat yang kata begitu. Betapa beratnya pedang Qaqah bin Amru. Itu tu yang ada saya lupa sahabat yang kata ni. Satu libasan pedang Qaqah bin Amru tu dia boleh menggegarkan seluruh pasukan musuh. Satu hayun Qaqah bin Amru punya pedang menggegarkan pasukan musuh. Musuh pun gentar. Tu antara yang hebat zaman sahabat Nabi, Qaqah bin Amru. Itu yang kita boleh kata GGK tu, grup Gerak Khas Komando. Siapa lagi? Hamzah, Sayyidina Hamzah Asadullah. Sayyidina Hamzah jangan main-main. Kalau dengar derapan kuda Sayyidina Hamzah pun, musuh jantung dah laju, duduk. Dah boleh tahu dah ini derapan kuda Hamzah. Siapa lagi grup GGK zaman Nabi? Siapa lagi? Ja'far bin Abi Talib, Ali bin Abi Talib, dan lain tak bukan Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab dia tak macam Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kalau ada masalah, you apa masalah, main cerita dekat I, main kongsi, kita tengok apa boleh selesai.